Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kali ini saya ingin membincangkan mengenai Facebook. Facebook merupakan website kedua yang paling banyak dikunjungi oleh orang di dalam dunia ketika ini. Nombor satu adalah Google, nombor dua adalah Facebook, nombor tiga adalah Yahoo.com, keempat YouTube, dan seterusnya. Jadi Facebook merupakan social marketing yang paling popular ketika ini, dan jika anda tidak terbabit di dalam Facebook, ia merupakan satu kerugian besar dan anda telah ketinggalan satu arus dan zaman perubahan dunia internet yang begitu ketara. Jadi jika anda tahu menggunakan Facebook, anda boleh mempromosikan banyak perkara di dalam Facebook. Anda boleh menaikkan trafik website anda boleh mempromosikan apa jua perniagaan yang anda miliki ketika ini. Jadi di dalam Facebook, langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah mempunyai rakan. Tapi sekiranya anda masih belum ada lagi Facebook account, anda boleh klik di sini. Okey, klik di sini. Saya siapkan satu link dan anda kena sign up terlebih dahulu untuk masuk ke dalam account Facebook. Sekiranya anda telah pun mempunyai akaun Facebook, langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah menambahkan rakan. Anda perlu menambahkan rakan supaya anda mempunyai ramai rakan Facebook. Di dalam dunia perniagaan, yang penting adalah rakan. Untuk mengetahui bilangan rakan anda boleh lihat di sini. Okey, di sini contohnya saya mempunyai 701 orang kawan, dan sekiranya anda masih belum mempunyai rakan lagi, apa yang perlu anda lakukan adalah masukkan nama di sini. Contohnya saya masukkan nama Siti, okay, dan saya enter, dan apa yang perlu anda lakukan adalah anda klik di sini, see all. Lihat berapakah bilangan rakannya. Jika anda telah nampak bilangan rakannya, okey, apa yang perlu anda lakukan adalah anda add friend di sini. Okey, di sebelah kanan ini anda boleh add friend. Contohnya ini, saya klik add friend, send request. Saya telah menjemput untuk berkawan dengan sahabat ini. Saya telah menjemput satu orang. Tambah lagi, send request 2, klik lagi di sini 3. Jadi lakukan aktiviti ini sebanyak dalam 50 ke 60 sehari supaya rakan anda sentiasa bertambah. Tetapi pada peringkat awal, jika anda menghadapi sedikit masalah, bila anda klik send request, dia akan keluar captcha, iaitu nombor-nombor random yang perlu anda type. Itu akan melambatkan kerja anda. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah dekat bawah captcha tu ada tulis sick of this, verify your account. Anda kena klik verify your account dan masukkan nombor telefon anda, dan apabila Facebook menghantar kod ke dalam handphone anda, masukkan kod tersebut untuk verify account anda. Dan anda selepas akaun anda di-verify, disahkan, anda tidak perlu lagi menaip captcha tersebut. Jadi seperti saya tak perlu naik captcha, saya hanya klik send request, dia terus menghantar request tersebut, dan bergantung kepada rakan tersebut sama ada ia ingin menjadikan kita sahabat mereka di dalam Facebook atau tidak. Itu langkah pertama yang anda boleh lakukan untuk menambahkan rakan. Kedua, anda boleh juga menambahkan rakan melalui grup. Contohnya di sini, di bawah ini ada grup. Anda boleh buka grup ini, open in a new tab, dan anda boleh mencari search for group, contohnya sahabat, dan lihat di sini saya mempunyai saya jumpa ada 2 grup yang mempunyai bilangan rakan yang ramai. Apa yang perlu saya lakukan adalah join this group, dan anda boleh tulis sesuatu di sini. Contohnya, saya masih baru di dalam Facebook dan ingin punyai
ramai rakan, sila add me. Saya klik di share. Sekarang anda boleh lihat post saya tadi ini telah dimasukkan di dalam grup di sini. Okey. Dan anda boleh lakukan jemputan ini ke grup-grup yang lain, dan anda akan dapati rakan anda akan bertambah dengan cepat. Dan anda juga boleh meletakkan link di dalam website anda ataupun email ataupun forum signature. Tiap kali anda menghantar email, anda boleh letakkan sila ikuti saya, ataupun seperti yang saya berikan di sini contoh, ikuti saya di Facebook. Saya hanya perlu masukkan link, dan untuk mendapatkan link anda di dalam Facebook adalah seperti ini. Anda pergi ke ruangan profil anda, ambil URL yang di atas ini. Ambil URL yang di atas ini, klik copy. Dan jika anda ingin memasukkan ke dalam website anda, anda hanya perlu letakkan link. Masukkan link ini di sini, link to be open in a new window, dan klik OK. Dan sekiranya jika anda mempunyai simpanan email yang banyak, jangan gunakan email yang banyak ini untuk spam ataupun menghantar iklan-iklan perniagaan. Sangat bahaya, kerana akaun anda mungkin akan di-bankan oleh web hosting tersebut ataupun company yang menghostkan website anda. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah, jika anda mempunyai simpanan email yang banyak, gunakan servis ini. Pergi di friend, invite friend, dan letakkan mesej tertentu, saya memerlukan, ataupun anda boleh tulis salam sahabat, saya ingin bersahabat dengan anda, diharap sudi menjadi sahabat di Facebook. Okey, anda boleh letakkan nama anda, dan anda boleh masukkan email, tetapi pastikan di sini use commas to separate email. You need to use comma. Anda perlu masukkan comma, setiap email itu diasingkan dengan comma. Di sini anda boleh hantar, anda ingin hantar 2000 email, 3000, biasanya 2000 lah yang sesuai. Hantarkan sekali jalan 2000. Jika anda menghantar 5 kali, maksudnya anda telah menghantar 10,000 email untuk orang menjadi sahabat anda di dalam Facebook. So itu jika anda mempunyai simpanan email yang banyak. Dan yang terakhirnya, cara untuk menambah rakan dengan cepat adalah tukarkan nama anda. Seperti nama saya Mazlan Abbas, saya tukar kepada dash AA contohnya. Okey, anda boleh letakkan nama anda sebagai dash AA. Cara untuk menukarkan nama anda adalah anda pergi ke setting, anda klik change. Anda boleh tukar nama anda kepada dash AA, A besar dan A kecil, dan anda klik change name, klik confirm, create confirm request. Nama anda telah ditukar kepada AA Mazlan. Seperti ini. Apakah faedahnya jika anda buat sebegini? Contoh, apabila orang berada di dalam profil sesiapa pun, salah satu cara untuk menambah rakan yang seperti saya tunjukkan tadi adalah dengan klik wajah sesiapa yang ada di sini dan lihat rakan mereka. Caranya adalah klik di sini. Mana anda nampak muka siapa-siapa, anda boleh double klik di situ, dan anda klik di see all. Dan di sini juga anda boleh add friend. Okey, tetapi anda jika anda perasan, okey, setiap kali orang tambah friend di sini, nama saya akan berada di atas. Jadi chances ataupun peluang untuk orang menambahkan saya terlebih dahulu adalah lebih tinggi. Kalau nama anda bermula dengan Z, mungkin berada di muka surat 4, 5 dan 6. Okey, jadi peluang untuk anda mendapat rakan adalah sangat kecil. Okey. Jadi itu adalah tujuan saya mencadangkan anda meletakkan nama AA di hadapan. Jadi saya harap anda boleh menambah rakan dalam masa yang singkat, kerana jika anda mempunyai rakan yang ramai, anda mempunyai banyak kelebihan. Okey, kita jumpa di video seterusnya.